untuk selamatkan rumah kita daripada ada jin-jin masuk atau orang hantar-hantar sihir. Kita pastikan ini amalan daripada arwah nenek, aunty dari dulu, arwah bapa. Rumah kita mesti kena sentiasa bersih. Elakkan baju-baju kotor bersepah, baju-baju masam bersepah kat lantai, kat katil. Kalau boleh biar rumah kita tu sentiasa ada bau-bau yang wangi. Kalau perfume ni apa nama ni? Sugar bomb. Sugar bomb ni kalau ada buat air freshener untuk rumah kita pakai. Kalau nak buat yang ni mahal kat badan. Kalau nak buat air spray, wangikan rumah kita. Dan yang paling penting, jangan sesekali tandas bilik air dibiar tenganga. Tandas bilik tak yang Toilet bowl. Toilet bowl. Toilet bowl. Kalau air kencing, pam. Kalau boleh tutup. Okey. Sebab kadang-kadang lepas kita pam pun, air kencing tu memang akan jadi minuman jin lah. Nabi Muhammad pun dah cakap kan. Apa itu? Sampah kalau boleh dalam bilik air, tong sampah jangan tenganga. Cari yang ada tutup. Di dapur pun cari tong sampah yang ada tutup. Sebab tulang-tulang sisa makanan kita akan mengundang jin datang ke rumah. Dan satu lagi, kerusi meja. Ini kerusi meja. Kadang-kadang kita kat dapur lepas makan, kan kita bila meja makan, kita dah duduk, kita tarik kursi kan. Kita dah habis makan, bangun, kursi tu macam tu je. Letak balik. Pastikan semua kerusi-kerusi makan tu letak di tempat dia, di bawah meja balik maksudnya. Terletak. Maknanya dah tak ada undangan untuk orang lain duduk. Kalau you terus bangun, you biar je kursi tu tenganga, ada yang datang duduk nanti malam. Itu anti janji. Ada. InsyaAllah bukan nak kata akan ada, tapi banyak perkara berlaku. Sebahagian daripada punca-punca kenapa jin suka datang bertenggek rumah kita, bila sinki kita, pinggan mangkuk kotor tak basuh, sentiasa pinggan mangkuk, air-air bersepah dalam tu. Kadang-kadang tikus masuk, tikus pun dah kencing dalam tu. Dan yang paling penting itulah tadi, husi di meja. Meja makan, lauk-lauk dah habis, dah habis. Kalau tak nak buang, nak simpan masuk dalam peti air, satu masuk dalam almari. Kalau tak ada peti air, tutup. Jangan biar atas meja. Tapi tudung saji? Tudung saji dia akan buka. Dia buka? Sebab dia tahu kalau bertudung ada makanan di bawah. Kalau tak ada makanan pun, jangan tudung saji di atas meja kosong. Sebab dia akan datang, dia buka tudung saji tu, dia ingat ada makanan. Kita scam dia. Dia macam kita scam dia, pandai. Tapi tiba-tiba tak ada, dia marah, dia pergi cari kat bilik.